Kita memang recommend tukar part yang original, jangan pakai yang tak ori. Kalau tak ori 2-3 bulan bocor balik. Di depan saya ni, ini adalah belon ataupun dalam bahasa Inggerisnya balloon. So Volvo XC90 ni macam biasalah, isu dia kalau masuk kat kita je mesti benda ni lah yang paling banyak sekali. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu mesti ada. Ini barang mesti akan rosak punya. Mungkin ada yang tanya, belon apa ni bang? Kan banyak ada video kita share, korang tak tahu. So ini adalah Amatic balloon daripada model Volvo XC90 T8 plug-in hybrid. So untuk model Volvo XC90 T8 belakang aku ni, sistem suspension dia menggunakan sistem air suspension. Depan dan belakang, kiri dan kanan. So yang kat depan aku sekarang ni, ini adalah belon Amatic dia. Basically kedudukan dia ni dekat bahagian belakang lah. Bahagian depan dia one set sekali dengan dia punya absorber. Owner ni dia cakap ada warning naik lah dekat dia punya meter, warning exhaust. Jadi lepas kita check, inilah masalah dia, belon dia dah bocor. So macam korang boleh tengok dekat video ni, kita test bocor dekat belon Amatic ni, memang teruk lah dia punya bocor ni. Memang besar. Kalau kata kes bocor macam ni, memang nak tak nak kena tukar baru. Dan harga dia, kalau korang nak tahu, PM kita lah, harga dia bukan murah lah. Dan kalau sistem air suspension ni, tak kisahlah model BMW ataupun model Volvo, kita memang recommend tukar part yang original, jangan pakai yang tak ori. Kalau tak ori 2-3 bulan bocor balik. Banyak yang kes kita dapat macam tu. So kalau kata korang nak check sistem air suspension kereta korang boleh contact kita orang di Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis, hari Jumaat sahaja kita cuti.